Kalau semua nak gas subsidi, sampai kilang pun tumpang sekaki, macam mana duit negara nak cukup? Kita yang keluarkan gas, tapi rakyat sendiri tak boleh guna? Itulah bunyinya dalam kenyataan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Chai Sanusi. Nampak macam hero rakyat, tapi bila semak semula kenyataan rasmi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, lain ceritanya. Sebenarnya kerajaan tak pernah larang pun rakyat atau peniaga kecil guna tong gas LPG bersubsidi. Yang dibenarkan tu 12 kilo, 14 kilo dan 50 kilo untuk rumah dan peniaga kecil. Dan kerajaan benarkan sampai 3 tong sebulan tanpa perlu permit khas pun. Tapi yang disekat ialah penyelewengan. Contohnya, restoran besar guna sampai 10 tong bersubsidi, sedangkan mereka patut guna LPG komersial. Ini bukan soal madani tekan rakyat. Ini soal nak pastikan subsidi betul-betul sampai pada golongan yang layak. Kalau semua nak gas subsidi, sampai kilang pun tumpang sekaki, macam mana duit negara nak cukup? Yang benar kita sokong, yang salah kita betulkan. Tapi jangan sesatkan rakyat dengan naratif populis. Kalau betul nak perjuang nasib rakyat, bercakaplah dengan fakta, bukan emosi. Kalau korang setuju, tolong like dan share video ni.